Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Puan Nurul Adibah, Muhammad Rashid dan rakan-rakan semua. Apa khabar? Harap sihat semuanya. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tajuk iaitu keberkesanan teknik minda membaca dalam meningkatkan kemahiran membaca bagi murid tahun 2. Okey, sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya membantu serakap dua kata. Okey, laut berombak si angin selatan, burung terbang mencari dahan. Kajian ini satu permulaan, moga bermanfaat masa hadapan. Okey, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Raihanah Syafiqah binti Rizwan, Nur Fatihah binti Abdul Mulki, Nur Hidayah binti Abdul Mulki, Siti Nur Atirah binti Jaya, Nur Ashikin binti Rais, dan saya Reziani binti Abdul Rahman. Untuk slide pertama iaitu refleksi amalan PDP yang lalu. Seperti yang kita maklum, kemahiran membaca dan menulis adalah perkara penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan seharian kita, kerana tanpa kemahiran ini menyebabkan seseorang itu tercicir dan ketinggalan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Abdul Rashid Jamian pada tahun 2021 menyatakan bahawa kebolehan membaca menjadi sangat penting kerana ia menjadi nilai asas dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan asas pembentukan menjadi insan yang berkualiti. Isu penguasaan 3M iaitu mengenal huruf, membaca dan menyalin dalam kalangan murid tahap 1 telah dikenal pasti. Dalam kajian ini, satu temubuhan telah dijalankan dengan seorang pendidik yang mengajar bahasa Melayu. Pengkaji telah dimaklumkan bahawa terdapat sebilangan murid yang tidak dapat membaca dengan lancar, menyalin ayat dengan betul. Murid mengalami kesukaran untuk mengecam huruf, menyebut suku kata dan memahami perkataan yang dibaca. Aktiviti PDP guru dari kajian ini lebih kepada aktiviti bacaan berfokus menggunakan bahan bacaan teks pendek dan latihan menyalin ayat mudah. Aktiviti ini sedikit sebanyak menjadi cabaran kerana mereka sering menyalin dengan kesalahan ejaan dan tidak dapat menulis huruf atau mengecam huruf dengan betul. Kita dapat beberapa faktor terjadinya isu penguasaan 3M ini. Antaranya faktor seperti latar belakang sosioekonomi keluarga murid tersebut. Setengah murid itu terdiri daripada keluarga yang susah, kurang berada. Jadi ada masalah keluarga yang sibuk, tidak mendapat sokongan sepenuhnya dari keluarga. Yang kedua, kurangnya pendedahan awal kepada pelajaran sebelum memasuki alam persekolahan. Maksudnya murid ini tidak menguasai kemahiran asas membaca berpunca daripada kesediaan belajar. Maksudnya murid itu sendirilah, sikap murid itu sendiri. Mereka menjadi pasif, kurang keyakinan, malas berusaha untuk membaca. Mereka juga kurang bermotivasi dan tidak berminat untuk belajar perkara yang dirasakan sukar. Faktor seterusnya iaitu kesan gangguan pandemik COVID-19 yang mana impaknya kita dapat lihat PDP dijalankan secara online, secara tidak langsung komunikasi dua hala sepenuhnya tidak sampai kepada murid dan objektif pembelajaran juga tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Amalan PDP yang lalu lebih menggunakan pendekatan konvensional iaitu mana aktiviti penggayaan dan pengukuhan tidak disesuaikan mengikut tahap keupayaan murid. Oleh sebab itu, satu intervensi telah dijalankan untuk dilaksanakan bagi memantapkan kemahiran murid untuk menguasai pembacaan, menulis dan menyalin. Kita masuk kepada fokus kajian, di mana kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis tentang permasalahan isu 3M, iaitu mengenal huruf, membaca dan menyalin dalam kalangan pelajar di sekolah rendah Teluk Bayu.
Seramai 10 orang murid tahun 2 bijak telah dipilih secara rawat sebagai sampel. Punca berlakunya masalah 3M ini adalah disebabkan oleh faktor latar belakang keluarga, kedudukan sekolah yang berada di luar bandar dan kesan pandemik COVID-19. Latar belakang dan pengaruh keluarga memainkan peranan penting dalam membentuk pengasaan murid dalam membaca. Taraf sosioekonomi keluarga murid, tahap pendidikan ibu bapa yang rendah serta persekitaran pembelajaran di rumah yang kurang memberansangkan menjadi punca masalah ini. Kajian ini telah dijalankan oleh Zamri Ahmad Mokhtar dan Nur Ashikin Lakman pada tahun 2021. Sikap kebergantungan ibu bapa sepenuhnya kepada pihak sekolah serta kesibukan mencari rezeki menyebabkan pembelajaran anak-anak terabai. Secara amnya, ibu bapa tidak menitik beratkan cara untuk bersama-sama menangani masalah ini. Sebaliknya hanya meletakkan tanggungjawab kepada pihak sekolah dan guru. Dari segi faktor kedudukan sekolah yang berada di luar bandar, ini sedikit sebanyak menyebabkan akses kepada penerimaan teknologi terjejas dan seterusnya PDP yang disampaikan oleh guru kurang menarik perhatian murid-murid, menyebabkan situasi dalam kelas itu bosan dan murid juga kurang bermotivasi. Dari segi kesan pandemik COVID-19, kita dapati bahawa pembelajaran secara online telah menyebabkan keterbatasan komunikasi dua hala dan objektif keseluruhan pembelajaran itu kurang sampai kepada pihak murid. Sekiranya isu 3M ini tidak ditangani dengan segera, masalah ini memberi kesan kepada prestasi akademik murid-murid dalam jangka masa panjang. Murid yang tidak menguasai kemahiran asas mengenal huruf, membaca dan menyalin ini akan menghadapi kesukaran dalam semua subjek pelajaran khususnya sejarah, pendidikan Islam, pendidikan moral dan sains. Ini menyebabkan mereka akan tercicir dalam sistem pendidikan arus perdana serta menghadapi cabaran besar dalam kehidupan kelak. Oleh sebab itu, dalam kajian ini satu intervensi telah dipropuskan, telah dicadangkan, iaitu intervensi minda membaca, di mana guru memfokuskan kepada pengukuhan minda pelajar, minda murid melalui aktiviti yang bersifat interaktif dan berfokus kepada pembelajaran secara berperingkat. Intervensi ini dijalankan secara berperingkat yang mana terdapat 5 fasa. Untuk slide seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Saya Rahana Syafiqah binti Rizwan, P151124. Saya teruskan dengan bahagian objektif. Bahagian objektif terbahagi kepada 2, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Yang pertama, kita lihat objektif umum. Kajian ini bertujuan untuk meninjau strategi dan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam mengajar kemahiran membaca dan menulis bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di Sekolah Rendah Teluk Bayu. Selepas kajian ini selesai dijalankan, murid diharap akan mencapai objektif berkenaan. Pertama, mengenal dan membaca ayat-ayat bahasa Melayu dengan lancar dan tepat. Yang kedua, menulis perkataan dan ayat dalam bahasa Melayu dengan betul dan tepat. Kita masuk pada objektif khusus. Objektif khusus mempunyai 6 perkara. Yang pertama, mengenal pasti punca tidak boleh membaca bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di Sekolah Rendah Teluk Bayu. Yang kedua, meneroka strategi pelaksanaan yang digunakan oleh guru bahasa Melayu semasa sesi pengajaran kemahiran membaca. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh guru bahasa Melayu semasa menggunakan strategi tertentu dalam pengajaran kemahiran membaca. Keempat, murid dapat membaca beberapa perkataan bahasa Melayu dengan betul. Kelima, murid membunyikan suku kata tertutup dan terbuka yang berkaitan. Keenam, murid dapat menyambung dan membaca petikan ayat. Persoalan kajian. Berdasarkan kepada objektif kajian yang dinyatakan, kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan-persoalan berikut. Pertama, apakah punca pelajar tidak boleh membaca bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di Sekolah Rendah Teluk Bayu? Kedua, bagaimanakah strategi yang boleh digunakan oleh guru bahasa Melayu dalam pengajaran kemahiran membaca? Ketiga, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru bahasa Melayu semasa menggunakan strategi tertentu dalam pengajaran kemahiran membaca?
Sasaran kajian ini mensasarkan murid tahun 2 bijak sekolah rendah Teluk Bayu, di mana 10 orang murid dari kelas tahun 2 bijak telah dipilih secara rawak dan seorang guru telah ditemu bual untuk kajian ini. Okey, seterusnya adalah tinjauan awal. Okey, daripada tinjauan awal ni, kumpulan kami telah mengambil seramai 10 orang murid daripada tahun 2 untuk dipilih sebagai sampel. Okey, pemilihan sampel ini adalah secara rawak dan pelajar-pelajar ini akan menduduki ujian pra untuk kita kena pasti tahap penguasaan mereka sebelum kajian tindakan ini dijalankan ataupun intervensi dijalankan dalam sesi pengajaran. Okey, ujian pra tersebut mengandungi 15 soalan yang berkaitan 3M ini, iaitu kemahiran mengenal huruf, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Dan dalam kajian ini juga kami menumpukan khasnya kepada kemahiran membaca. Okey, setelah ujian pra ini tamat, kertas-kertas soalan tersebut diambil dan tidak dibincangkan supaya dapat digunakan untuk ujian pos akan datang. Ujian soalan-soalan daripada tinjauan awal ini juga telah mendapat kelulusan daripada guru yang mengajar subjek Bahasa Melayu dalam kelas tersebut. Mereka merupakan analisis keputusan daripada ujian pra yang telah dijalankan. Okay, terdapat 3 orang pelajar yang mempunyai grade D, iaitu murid ini tidak dapat ataupun tidak menguasai kemahiran 3M ini, terutamanya kemahiran membaca. Ini kerana mereka masih terdapat lagi yang tidak mengenal huruf dengan baik. Apabila mereka tidak mengenal huruf dengan baik, mereka akan mendorong mereka untuk tidak dapat membaca. Okey, untuk murid yang berada di grade C, murid ini masih mengenal sebagian huruf tetapi tidak menguasai untuk membaca. Bagi murid yang mendapat grade B pula, mereka tahu sebahagian kecil huruf saja tetapi masih tidak dapat menguasai sepenuhnya dan mereka tidak dapat menyebut suku kata dengan baik. Okey, bagi yang murid yang mempunyai grade A, mereka ini sudah tahu mengenal huruf dan boleh membaca dengan baik dan juga boleh menyalin dengan baik dan betul. Okey, daripada analisis tersebut, pengkaji berpendapat bahawa kemahiran 3M ini masih mempunyai kemahiran 3M ini merupakan salah satu masalah dalam kalangan pelajar di dalam kelas tahun 2 ini, dan pengkaji akan ataupun melakukan intervensi untuk meningkatkan kemahiran 3M ini, terutamanya kemahiran membaca. Okey, untuk bahagian intervensi yang dicadangkan, ia mempunyai 5 fasa. Fasa yang pertama ialah pengenalan huruf bunyi, di mana guru akan menunjukkan kad huruf dan murid pula akan menyebut bunyi fonik tersebut. Selain itu juga, nyanyian lagu ABC fonik boleh juga dijalankan untuk fasa ini kerana ia memberi kesan yang baik kepada murid. Okey, contoh tunjuk kad tadi ialah murid perlu menyebut bersama dengan bunyi apabila guru menunjukkan kad S bergambar susu. Okey, untuk fasa yang kedua iaitu gabungan bunyi membentuk suku kata. Aktiviti ini dijalankan dengan memadankan suku kata dengan gambar menggunakan kad suku kata bergambar. Contohnya, guru menunjukkan huruf M dan A kepada murid. Jadi murid sebut a kepada ma. Okey, gabungan ini bunyi secara perlahan. Selain itu juga guru perlu menjelaskan tentang suku kata terbuka dan tertutup. Untuk fasa yang ketiga ialah membaca perkataan lazim. Apa itu lazim? Lazim ialah perkara yang biasa ataupun familiar. Dengan ini, mereka akan membaca dan memadankan dengan objek sebenar. Contohnya, perkataan meja. Jadi, murid akan melekatkan perkataan tersebut pada meja sebenar. Aktiviti ini juga dapat dipanggil sebagai word hunt. Okay, untuk fasa yang keempat ialah membaca ayat mudah dan arahan ringkas seperti permainan Simon kata ataupun Simon Says, iaitu versi membaca di mana murid akan membaca dan mengikut arahan. Contohnya, guru menulis pada papan putih, lompat 3 kali. Jadi, murid akan membaca dan membuat pergerakan lompat 3 kali tersebut seperti yang ditetapkan. Fasa yang terakhir ialah membaca teks ringkas merentas subjek, iaitu langkah pelaksanaan ialah membaca bersama teks bagi subjek tersebut secara ringkas. Contohnya,
subjek sains. Jadi perkataan sains itu ialah matahari itu panas. Jadi guru boleh bersoal jawab dengan murid, apa yang panas? Jadi murid pun boleh menjawab matahari. Matahari yang panas. Selain itu, fasa ini juga membuat murid menjadi mahir dalam menyalin semula perkataan atau ayat yang dibaca. Jadi guru boleh memberi lembaran soalan bergambar kerana ia boleh menggalakkan murid mengejar semasa membaca. Okey, oleh itu, intervensi yang dijadikan oleh kami adalah untuk meningkatkan fokus murid dan meningkatkan keyakinan mereka dalam membaca. Jadi pengkaji berperanan dalam membantu pemahaman murid, memperbaiki sebutan dan memberi galakan sepanjang aktiviti. Kaedah penilaian yang kami gunakan adalah ujian pra dan pos, temu bual dan juga pemerhatian. Baiklah, ujian pra dan pos ini menggunakan set soalan yang sama, iaitu sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Ini bertujuan untuk mengukur keberkesanan intervensi tersebut. Kedua ialah temu bual, iaitu temu bual bersama guru untuk mengenal pasti cabaran dan juga latar belakang murid. Dan yang ketiga adalah pemerhatian, di mana sepanjang proses pelaksanaan intervensi ini berlaku, ia adalah untuk menilai tindak balas dan juga penglibatan murid. Penilaian ini juga berasaskan aktiviti, di mana di dalam intervensi minda membaca tersebut, aktiviti dibahagikan kepada 5 fasa dan setiap satunya dinilai dari segi keberkesanan dan juga cabaran. Baiklah, contoh aktiviti yang disediakan adalah nyanyian fonik, padanan kad, permainan interaktif, membaca arahan ataupun dan juga teks yang ringkas. Penilaian ini juga mempunyai kekuatan dan juga kelemahan itu sendirilah. Antara kekuatannya adalah aktiviti interaktif dan juga pelbagai gaya pembelajaran, iaitu visual, audio dan juga pengalaman itu sendiri yang kita panggil sebagai kinestetik, yang membuatkan pelajar lebih cenderung untuk mengingati dan juga mengikuti yang aktiviti-aktiviti tersebut. Kedua adalah intervensi disusun secara berperingkat, di mana peringkat tersebut kita boleh nilaikan mengikut turutan dari untuk membantaras untuk meningkatkan lagi pemahaman terhadap 3M tersebut. Kemudian kelemahan dari segi penilaian ini adalah ada kalanya murid lemah ini sukar untuk membezakan bunyi fonik yang hampir sama. Kemungkinan kekeliruan dari situ sikitlah. Kemudian adalah tempoh pendek menyukarkan pemahaman suku kata tersebut. Di mana setiap orang tidak mempunyai tahap pemahaman yang begitu cepat. Ada kalanya murid tersebut memerlukan masa yang lebih banyak berbanding pelajar-pelajar lain. Oleh itu, tempoh pendek ini kita bagi sebagai kelemahan kepada penilaian kita lah. Dan ketiga adalah pembacaan kadang-kala berdasarkan tekaan, bukan kefahaman sebenar. Sebagai contoh, ada beberapa fonik dan juga perkataan yang sama, tetapi cara pembacaan juga yang berbeza. Oleh itu, kita tidak dapat menilai antara adakah sama ada mereka faham ataupun mereka berteka-teki. Baiklah, untuk cadangan penambahbaikan dari segi aktiviti tersebut adalah menggunakan bahan digital yang interaktif. Sekarang adalah merupakan zaman teknologi di mana mereka lebih berminat untuk menonton video-video pendek untuk mereka dan untuk pembelajaran mereka. Yang kedua adalah tambah latih tubi lah, di mana kekerapan latih tubi yang diberikan, makin bertambah kekerapan latih tubi yang diberikan kepada murid, makin meningkat tahap kefahaman mereka. Dan yang ketiga adalah sesuaikan bahan mengikut tahap murid, di mana jika lemah kita akan bagikan
di mana fasa 1 tersebut lah kita lamakan sikit fasa 1 tersebut sebelum kita meletakkan mereka kepada fasa yang kedua. Okey. Itu sahaja. Dan penilaian untuk keberkesanan intervensi ini adalah perbandingan wujudnya perbandingan keputusan antara ujian pra dan ujian post. Post itu iaitu selepas intervensi itu dijalankan. Dan pemerhatian ini menunjukkan bahawa terdapatnya peningkatan motivasi dan juga keyakinan murid untuk memahami apa itu 3M itu sendiri. Pada pelaksanaan kajian. Rancangan pelaksanaan kajian ini akan mengambil tempoh selama 3 bulan, iaitu bermula daripada bulan Mei sehinggalah ke bulan Julai untuk dilaksanakan secara lengkap. Maka kita lihat pada minggu pertama pada bulan Mei, iaitu tinjauan awal. Pada peringkat tinjauan awal ini, pengkaji akan membuat pemerhatian terhadap murid mengenai penguasaan mereka dalam bahasa Melayu. Pengkaji juga akan menemubual guru bahasa Melayu untuk mengetahui penguasaan murid-murid bagi subjek bahasa Melayu yang melibatkan kemahiran membaca dan menulis. Pengkaji juga akan mengedarkan soalan bagi ujian pra kepada 10 orang murid yang telah dipilih secara rawak untuk melihat tahap penguasaan murid dalam bahasa Melayu. Bagi tinjauan awal ini juga, pemilihan kelas adalah melibatkan kelas tahun 2 daripada Sekolah Rendah Teluk Bayu. Pada minggu kedua dan juga minggu ketiga, analisis data tinjauan awal. Setelah ujian pra dilaksanakan, keputusan ujian pra itu akan dianalisis untuk mengetahui tahap penguasaan murid dalam bahasa Melayu. Hasil temubual bersama dengan guru bahasa Melayu juga turut dianalisis untuk mengetahui teknik pengajaran yang telah digunakan oleh guru bahasa Melayu dalam memastikan murid mahir untuk membaca dan juga menulis. Kemudian hasil daripada pemerhatian terhadap respon murid ketika sesi pengajaran bahasa Melayu turut dilaksanakan. Untuk minggu ketiga dan juga minggu keempat, perancangan dan penyusunan intervensi dilaksanakan di mana pada peringkat ini pengkaji akan merancang intervensi yang sesuai dilaksanakan bagi membantu murid dalam menguasai kemahiran membaca dan juga menulis. 5 fasa aktiviti telah dicadangkan oleh pengkaji untuk dilaksanakan dalam peringkat pelaksanaan intervensi. Pada bulan Jun, sepanjang tempoh selama sebulan, pelaksanaan intervensi ini akan dilaksanakan. Pelaksanaan intervensi ini akan dilakukan oleh pihak guru dan juga pemerhatian bagi aktiviti intervensi ini telah direkodkan untuk melihat respon murid. Pelaksanaan aktiviti intervensi ini dibahagikan kepada 5 fasa. Fasa pertama iaitu pengenalan huruf dan juga bunyi. Pada fasa pertama ini, murid akan diperkenalkan dengan sebutan dan juga nyanyian lagu ABC fonik dengan menunjukkan kad huruf kepada mereka. Fasa kedua iaitu gabungan bunyi membentuk suku kata. Pada fasa ini, murid ditunjukkan 2 huruf dan dikehendaki untuk membunyikan sebutan tersebut. Contohnya seperti huruf M dan huruf A. Kemudian, murid ditunjukkan dengan gambar dan dikehendaki untuk memadankan suku kata yang mempunyai bunyi yang sama dengan sebutan bagi gambar tersebut. Contohnya, gambar meja. Maka murid perlu mencari kad suku kata yang mempunyai bunyi yang sama dengan gambar tersebut. Setelah murid mahir dalam memadankan suku kata dengan gambar, maka murid diperkenalkan dengan suku kata terbuka dan juga suku kata tertutup. Pada peringkat fasa ketiga iaitu membaca perkataan lazim. Guru menunjukkan kad perkataan dan murid dikehendaki untuk menyebut serta menunjukkan kepada objek tersebut. Contohnya, guru menunjukkan kad perkataan pokok, maka murid perlu menunjukkan pokok yang berada di luar kelas. Pada peringkat fasa keempat, membaca ayat mudah dan arahan ringkas. Pada peringkat fasa ini, murid membaca arahan mudah yang diberikan oleh guru dan dikehendaki untuk membuat pergerakan. Contohnya, guru menulis arahan di papan putih lompat sebanyak 3 kali. Maka murid akan membaca lompat sebanyak 3 kali dan akan membuat pergerakan lompat tersebut sebanyak 3 kali. Pada peringkat fasa kelima, membaca teks ringkas merentas subjek. Guru memberikan satu teks ringkas kepada murid dan
murid dikehendaki untuk membacanya. Kemudian setelah murid membacanya, murid dikehendaki untuk menyalin semula ayat yang dibaca oleh mereka. Kelima-lima fasa ini akan dilaksanakan mengikut kepada tahap murid. Apabila murid melepasi tahap fasa pertama, maka akan bergerak kepada fasa kedua dan juga fasa yang seterusnya sehinggalah ke fasa yang kelima. Pada peringkat bulan Julai minggu pertama, setelah kelima-lima fasa aktiviti intervensi ini dilaksanakan, maka ujian pos diberikan semula kepada 10 orang murid yang telah dipilih secara rawak tersebut. Soalan yang sama diberikan pada peringkat ujian pra iaitu sebelum intervensi ini dilaksanakan. Maka pada minggu pertama ini, ujian pos dilaksanakan untuk melihat kesan intervensi yang telah dilaksanakan selama sebulan kepada murid-murid tersebut. Pada minggu kedua dan juga minggu ketiga, setelah selesai ujian pos ini dilaksanakan, analisis data ujian pos ini dilaksanakan untuk melihat kesan intervensi yang dilaksanakan terhadap murid tersebut bagi penguasaan membaca dan juga menulis dalam bahasa Melayu. Pada peringkat yang terakhir, laporan ditulis bermula daripada minggu ke-2 Jun sehinggalah minggu ke-4 Julai. Pada peringkat ini, laporan akan ditulis dan direkodkan dan diserahkan kepada guru bahasa Melayu untuk membantu guru bahasa Melayu dalam pengajaran bagi kemahiran membaca dan menulis ayat-ayat bahasa Melayu. Hal ini kerana penguasaan bahasa Melayu ini perlu diterapkan sejak bermula daripada kecil kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi bahasa utama di negara kita. Maka intervensi yang dilaksanakan ini dapat membantu guru dalam nak memastikan murid dapat menguasai kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis bahasa Melayu. Seterusnya, bagi anggaran perbelanjaan, yang pertama, cetakan lembaran kerja untuk aktiviti sebanyak 30 salinan, darab dengan 3 aktiviti dengan anggaran kos sebanyak RM15. Yang kedua, kad manila atau kertas keras untuk kad ayat sebanyak 10 keping bersamaan dengan RM10. Yang ketiga, pensel warna atau krayon sebanyak 5 set digunakan secara berkumpulan dengan anggaran kos RM20. Seterusnya, gambar dan bahan visual bercetak sebanyak 20 helai dengan anggaran kos sebanyak RM10. Dan yang terakhir, alat tulis seperti gunting, gam dan pen marker 1 set untuk penyediaan bahan dan aktiviti sebanyak dengan anggaran kos RM10. Jadi total keseluruhan anggaran tersebut adalah sebanyak RM65 sahaja. Baiklah, secara keseluruhannya, kajian tindakan ini berjaya dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematik dan berpaksikan teori konstruktivisme. Kajian ini menyasarkan murid tingkatan 2 bijak yang lemah dalam kemahiran asas membaca. Melalui refleksi pengajaran lalu, punca masalah dikenal pasti dan intervensi minda membaca dilaksanakan secara berfasa. Hasil dapatan menunjukkan peningkatan ketara dalam penguasaan mengenal huruf, membaca dan menyalin ayat berdasarkan perbandingan keputusan pra dan pos ujian. Bahan bantu mengajar seperti kad fonik bergambar, permainan bahasa dan bacaan kontekstual ternyata berkesan memupuk minat dan penglibatan murid. Kajian ini juga menekankan pentingnya guru memahami latar belakang murid serta menyesuaikan pengajaran mengikut keperluan individu. Faktor seperti sosioekonomi dan kesan pasca COVID-19 turut mempengaruhi pencapaian murid. Dari segi praktikal, kos pelaksanaan intervensi ini sangat rendah dan dianggarkan sekitar RM65 sahaja, namun memberi impak yang sangat besar. Kajian mencadangkan agar pendekatan minda membaca diperluaskan dan dikaji lebih lanjut untuk keberkesanan jangka panjang serta pelaksanaan berskala besar, khususnya di sekolah luar bandar. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kami alu-alukan sebarang pertanyaan atau cadangan untuk penambahbaikan. Sekian, terima kasih.